Ingatan setulus ikhlas. Anak Cina memasang luka. Luka dipasang di Tanjung Jati. Di tempat baharu semoga barokah. Diberkati Tuhan seikhlas hati. Dalam dunia pendidikan, kita jarang bertemu insan yang bukan hanya mengajar, tetapi mendidik dengan jiwa, dan bagi kami di unit praktikal, insan itu ialah Dr. Haria binti Munir. Doktor mengajar kami apa maknanya menjadi seorang guru sejati. Bukan sekadar berdiri di hadapan kelas, tetapi hadir di hadapan hati anak-anak. Doktor selalu mengingatkan kami, menjadi guru bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi menyentuh kehidupan murid anda. Doktor mendidik dengan kasih, menegur dengan hikmah, dan membimbing dengan kelebutan yang tak pernah berpura-pura. Bila ada murid yang lapar, doktor tidak memandang sebelah mata. Doktor mencari jalan, memastikan tiada yang terabai. Kerana bagi doktor, setiap murid adalah amanah. Setiap belu yang lapar adalah panggilan hati seorang guru. Kami melihat sendiri bagaimana doktor menyanyi budak-budak kita. Kasih doktor bukan sekata-kata, tetapi nyata dalam tindakan, dalam cara doktor mendengar, memahami dan melindungi. Doktor selalu berkata, jika kita tak mampu beri banyak, cukup kita beri kasih. Dan kasih itulah yang menjadi warisan doktor kepada kami semua. Kami tahu perjalanan doktor kini diteruskan di IBG lain. Tapi di dalam hati kami, doktor akan sentiasa ada sebagai simbol kasih, kebijaksanaan dan jiwa seorang pendidik sejati. 我们真的很不舍得你离开. Kami benar-benar berasa berat hati melepaskan doktor pergi. Terima kasih Dr. Haria atas segala kasih ilmu dan pengorbanan yang tidak ternilai. Semoga di tempat baharu, kasih dan cahaya doktor terus menyinari lebih ramai jiwa muda. Dari kami semua di unit praktikal, teruslah menjadi inspirasi pendidik berhati emas. Selamat maju jaya, Dr. Haria binti Munir dari unit praktikal IBG KTHO.